Bertahun mat aku cari cerita dengan plot macam ni punya best. Dia punya plot twist dia, padu mat. Nombor 3 untuk TV shows dekat Malaysia, cerita His and Hers. Dekat website Kotak Nyaman, nombor 3 juga. Kau tengok ni, cerita His and Hers ni nombor 1 cerita ni, nombor 2 ni His and Hers ni nombor 3 mat. Aku bagi 9/10. Kalau korang bagi rating, korang pergi kat website Kotak Nyaman, klik kat sini, bagilah rating. So cerita His and Hers ni ada 6 episod. Cerita crime thriller. Kalau korang minat cerita crime, thriller, misteri, korang confirm akan suka cerita ni lah. Ada 6 episod. Dia mengisahkan tentang sepasang suami isteri yang dah berpisah. Seorang ni, suami dia detektif, yang isteri dia pula adalah seorang wartawan lah. Dia ni pembaca berita, tapi dah berhenti, dah setahun lebih berhenti. Tiba-tiba masuk balik nak jadi wartawan sebab nak cover satu news yang tersebar dekat satu kawasan di mana suami dia ni bekerja. Ada satu pembunuhan misteri seorang wanita yang ditikam 40 kali, yang ditemui dekat atas kereta dalam hutan yang tak ada orang, sunyi. Standard lah, hutan memang sunyi. Kalau ramai orang tak adalah pergi hutan. Dan dekat sinilah bermulanya benda yang menarik pasal cerita ni. Disebabkan mangsa yang dibunuh ni, perempuan ni, dikenali, maksudnya detektif ni kenal lah, dia kenal siapa yang dibunuh ni. Dan ada benda yang menarik in between cerita ni yang korang macam, apa benda tu? Dan dia punya ending episod 6 tu, dan ni memang bagi aku antara plot yang terbaik yang aku tonton untuk drama bersiri dengan genre crime, thriller, misteri macam ni sejak beberapa tahun lepas. Dia punya plot dia padu mat. Dia punya plot twist dia lagi lah, korang tengok macam wow, tak sangka betul. Lepas tu lakonan padu, dia punya cerita nice. Cumanya cerita ni ada banyak scene-scene tu lah, scene-scene dewasa. So kena aware sikit lah. So aku rasa tak salah aku bagi cerita ni 9/10. Aku rasa memang worth it aku tengok straight tadi. Binge watch cerita ni 6 episod His and Hers, ada dekat Netflix. Kalau korang bagi rating cerita ni, korang pergi dekat website Kotak Nyaman, kotaknyaman.com, klik kat sini, login dan boleh bagi review. Nanti rating korang keluar kat bawah ni. So sebelum tu aku nak ingatkan korang yang dah tengok cerita ni, kalau nak komen kat bawah ni, make sure jangan spoil lah. Kesian kat kawan-kawan yang belum tengok lagi. Sebab cerita ni memang